Nampak dah segok lah rupa kita punya tahu bergedil kita ni. Okay, bersama kita punya cabai kicap tu. Diikat padat, memikat. Dah bubuh segala cheese tadi tu. Lagu tu nampak tak? Dia juicy-juicy di dalam. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, so hari ni kita nak masak apa pula? Kita nak buat menu yang orang kata santai-santai. Okay, kadang-kadang tu lepas makan nasi, tak tahu nak makan apa. Jadi kita buatlah menu ni sebagai pencuci mulut. Kan? Nak buat menego pun boleh. Simple saja. Nana nak buat tahu bergedil my style. Okay, bersama kita punya sos kicap hitam kita. Macam tu. Apa orang kata? Cabai kicap lah. So, kita tengok bahan apa nak guna. Mudah saja. Simple, cepat tapi mencah. Okay, so jom kita tengok bahan kita yang mudah tu. Let's go. Tara! Okay, inilah bahan-bahan untuk kita buat kita punya orang kata apa? Inti dia. Okay, so untuk inti dia kita akan pakai kita punya ubi kentang. Okay, tapi kena rebus dulu nak. Rebus bagi betul-betul lembut. Sebab saat lagi kita nak lenyek dia. Kita nak tumbuk dia. Okay, so Nana ada kita punya daun ketumbang. Okay, daun sup yang kita potong-potong. Lepas tu Nana ada juga bawang besar. Apa nak pakai bawang merah pun boleh. Okay, bawang Holland. Okay, lepas tu Nana letak ni lah isi daging yang kita hancurkan. Nak masuk dalam kita punya inti. Nak buat dia punya inti lah. Supaya bila popok tu kan rasa lah sikit isi-isi tu. Apa nak buah ayam pun boleh. Okay, dan kita ada kita punya tahu kering. Lagu tu. So kita buangkan dia punya isi dalam tu. Letak luar. Potong lah dia lagu ni. Macam mana nak potong dia? Saat lagi Nana tunjuk cara dia. So nampak tak? Bahan dia simple sahaja. Nak buat pun mudah saja. Okay, bersama kita punya orang kata cabai kicap tu. Saat lagi kita tunjuk bahan apa nak pakai untuk cabai kicap. Alah ni kita prosah dulu kita punya tahu kering kita tu. Okay, so jom kita tengok. Ayuh. Okay, so first step kita ambil kita punya tahu kering ni. Apa belah lah dia lagu ni. Buat macam tu. So potong atas ni. Potong lagu ni. Nampak tak mudah sangat. Okay. So, buanglah dia punya isi dalam ni. Saat lagi kita nak sumbat dia punya inti. Inti tu lah yang kita pakai kita punya ubi kentang lah. Segala benda lah kita nak buat saat lagi. Sumbat dalam ni. Macam begitu. Okay. Mudah saja. So, buatlah. Asingkan dia letak sebelah. Okay. So, macam ni. Saat lagi kita guna balik tau. Isi dia tu sayang lah nak buang kan. Sebab benda makan. Jadi sayang. Kita buat balik. Guna balik saat lagi isi kat dalam ni. Lagu mana? Kita tengoklah saat lagi lagu mana kita nak guna dia. So, buat je. Sampai settle. Okay. So, jom. Lah ni kita buat pula benda lain. Okay. Ayuh. Okay, lah ni jom kita kata apa? Tenyih dulu kita punya ubi kentang. Kan. Tenyih lah sekuat hati sampai lumat. Kalau kata Nana saya nak pakai blender boleh. Tak ada masalah. Yang tu terpulang ikutlah hampa rajin lagu mana. Okay. Kalau hari ni Nana rajin nak tenyih. Jadi kita tenyih lah dia. Sampailah dia kata orang apa tu? Halus lagu tu. Kan. So kan. Orang kata umpama macam mau orang duk mai cari pasal dengan kita ni. Kita bayarlah kita duk tenyih muka dia tu. Lagu tu. Kan? So, jangan buat main lah. Okay. So, tenyih sahaja. Saat lagi kita bubuh bahan-bahan kita. Okay. Simple sahaja. Okay. So, kan. Kalau kata, Nana lumat lagu mana tu? Tak faham lah. Okay. So, dia lagu ni lah. Tenyih lah sampai tura-tura ni. Okay. Kalau kata ada kasar sikit-sikit tu, tak apa. Tak ada masalah pun. Tenyih lagu ni sahaja. Nampak tak? Ni siap lah. Okay. So, simple sahaja. Simple. So, jom. Kita nak pergi buat bahan kita. Kita nak masuk daging kita ni. Pasal saat lagi kita nak bancuh ni lah. Nak buat inti kita. So, inti kita ni dia kena ada perasa perisa. Kalau rasa tawak tu baik minum yang masak je. Nak cakap salah, tak cakap pun salah. Kan? So, jom kita pergi buat kita punya inti. Ayuh. Okay, so kita nak masak kan kita punya daging. Okay, lah ni kita potong dulu kita punya bawang Holland. Saat lagi kita nak masukkan sekali kita punya daging tau. Potong je halus-halus lagu ni. Okay, potong dan kita campur dengan kita punya bawang besar saat lagi. Potong macam ni. So, sebab apa kita nak bagi perisa lah kita punya daging tu. Nampak? Saat lagi kita tumis sekali lah dengan daging kita. Macam tu. Simple je kan? Mudah, cepat kan? Nak buat menego pun boleh ni. Kan sambil-sambil duduk rumah tu tak tahu nak buat apa lah kan? Okay, duk cemuh-cemuh ni orang kata. Buatlah bergedil macam ni ke? Pergi hantar di kedai-kedai. Jual. Betul. Macam tu kan? Okay, nak makan petang, nak cicah dengan kopi ke? Enak banget. Boleh kan nak duduk dengan husband, nak bercinta kat depan rumah tu. Okay, boleh lah makan ni. Okay, so jom kita nak pergi masak lah kita punya orang kata daging kita tu. Okay, so untuk bawang besar pun sama je. Potong lagu ni juga bentuk dia. Lepas tu kita masak dengan daging. Ayuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, lah ni kita goreng dulu kita punya daging cincang kita tu. Kalau kata hampa pakai ayam ke apa kan, goreng je dulu macam ni. Bagi masak dulu isi dia kan. So, nak guna daging boleh, nak guna ayam boleh, nak campur ke terpulang lah. Okay, selera masing-masing. Macam tu. So, gorengkan, bagi masak isi dia. Saat lagi kita tumis dengan bawang kita. Macam tu kan, barulah cukup rasa dia. Macam tu. Nak makan pun rancak kan. Ni nak makan dengan nasi boleh tau. Apa? Kalau kata hampa nak buat apa tahu bergedil ni, nak makan
makan dengan nasi buat jadi lauk boleh, tak ada masalah. So kita masakkan dia sat, lepas tu baru kita bubuhlah kita punya orang kata bawang. Okey. Okey, jadi kita punya isi tu agak-agak nak masak dah kan. Lah ni kita tuanglah kita punya bawang tu. Bubuh semua dalam ni. Kan. Okey. So nampak tak? Okey, masak je sambil-sambil kita nak bubuh perisa tu sat lagi. Okey, kacau-kacaukanlah dia. Nampak tak? Lagi tu. So bubuhlah perisa sikit sat lagi. Macam garam ke kan. Kita punya perisa-perisa orang kata apa, penyedap rasa, sesedap rasa. Macam gitu. Okey, lah ni kita bubuhlah sikit. Kita punya garam agak-agak sahajalah. Macam tu. Okey, lepas bergaram kita kita punya perisa sikit. Okey, masakkan dia. Sekejap lagi kita nak gui tau. Semua ni dalam kita punya orang kata apa? Ubi kentang tadi tu. Inilah bahan-bahan inti dia. Lepas tu ada lagi lah. Sekejap lagi kita nak bubuh lagi. Okey, yang ni orang kata dia punya basic dulu. Macam tu. Sekejap lagi kita bubuh lagi hak lain. Okey, ayuh kita lihat. Okey, jadi kita dah masakkan bahan kita tadi tu. Daging kita dengan kita punya bawang. Okey, lah ni kita masuk je dekat dalam kita punya orang kata ubi kentang tadi tu. Macam gitu. Okey, bubuh je sebab sekejap lagi kita nak gui semua sekali lah. Sekali kita punya orang kata perisa-perisa sikit. Okey, lah ni Nana nak goreng Nana punya bawang. Kan sebab kita nak bubuh dalam inti. Okey, hak tadi dah settle. Seterusnya maka dengan ini kita goreng pula kita punya bawang goreng tu. Okey, yang ni pun untuk orang kata kita punya inti juga. Okey, jadi gorengkan dia dulu. Lepas tu barulah masuk dekat dalam kita punya orang kata apa? Ubi kentang hak kita dah tenyih tadi. Okay. Okay, so nampak simple saja. Okey, jadi gorenglah desa. Janganlah bagi terlalu orang kata hitam, sat lagi rasa hangit. Bagi orang kata macam kekuningan, garing-garing sikit lagu tu. Okey, ayuh kita tengok sat lagi rupa dia. Okey, so kan sambil-sambil kita nak bancuh lah kita punya inti tu. Okey, untuk dalam inti tu kita pakai orang kata apa, daun sup. Selain daripada daun sup, Nana campur juga dengan kita punya daun ketumbang. Lagi tu. Barulah dia bertambah-tambah kick. Kan barunya macam tu. Okey, so potonglah sikit, bubuhlah sat lagi kita gui je semua. Macam tu. Okey, so jom. Okey, dah siap dah bawang goreng kita. Jadi kita masukkanlah dekat dalam kita punya orang kata apa, ubi kentang kita tadi tu. Okey, so kita nak mulakanlah proses orang kata apa, membancuh inti kita. Lagu tu mudah je hampa. Dia tak gaduh pun nak bubuh dalam belanga semua benda, nak kena masak ke, nak bubuh apa-apa dak. Senang je. Buat lagu ni je, nampak tak? Okey. So jom kita nak bubuh bahan-bahan lain pula. Ayuh. Okey, lah ni dah bubuh dah kan semua. Okey, jadi masuk pula kita punya orang kata apa, daun sup. Ada ketumbak kita tadi tu. Sat lagi kita gui semua. Bubuh je semua dalam ni. Yang mana kata tadi hak isi tohu kering kita tu, kan tofu kering kita tu sayang lah nak buang. Jadi nak buat lagu mana kita bubuh dalam ni. Lagu tu. Kan benda makan ni orang kata Allah tak gamak nak buang. Jadi bubuhlah dalam ni. Macam tu. Tak ada masalah kan. Buh je gui sekali. Boleh jadi inti. Okey. So lah ni kita gui dan kita bubuh bahan-bahan. Ayuh. Alright. Untuk memperisakan dia, kita akan pakailah lada putih sikit. Tumbuklah bagi lumat macam tu. Kalau hampa rasa nak blend pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, kita akan tumbuk lada putih, lada hitam. Macam tu untuk perisakanlah kita punya inti. Okay. Barulah lagi macam. Kan? Okay. So, bubuh sat lagi dalam kita punya inti. Okay. So, jom tumbuk dulu bagi halus-halus. Alright, kita dah tumbuk kan. Halus-halus terus macam ni kan. Seperti halusnya cinta kita. Lagu tu. So mulalah masukkan. Nampak tak? Okey, barulah kita punya inti tu berperisa kan. Cukuplah rasa ada hak nu, ada rasa hak ni. Taklah tawak hebat. Macam tu kan. Okey, so bubuh je. Lah ni kita perisakan dia. Buh garam. Secukup rasa. Sesedap rasa. Macam tu agak-agak lah nah. Okey, kalau kata banyak, bubuhlah banyak sikit. Macam tu. Mudah saja. Okey, Nana nak bubuh. Nana punya orang kata apa? Seasoning mushroom. Okey, bubuh agak-agak macam tu. Okey, dan Nana tambah sikit lah. Nana punya chili flake. Macam gitu. Okay, so baru lagi mancap. Macam buka lagi rupanya. Baru beli kau Baru beli. Lagu ni baru betul Okay. So bubuh je. Kalau kata Nanong saya ni takut lah nak makan pedas. Saya buasin. Tak apa. Tak ada masalah. Tak bubuh pun tak apa. Ni sajalah kita kata orang kata bubuh lah perisa tu sikit. Kan bagi rasa orang kata ada lah perisa tu. Taklah tawak lagu tu. Okay, bubuh. Tak mau bubuh cabai pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, lah ni kacau je dulu. Sat lagi sambil-sambil tu rasalah nah. Apa yang terkurang, apa yang terlebih. Okay, bolehlah kita adjust rasa-rasa dia. Okay, jom kacau je. Sat lagi kita buat lah orang kata apa, step seterusnya. Ayuh.
Maka dengan ini, okey, setelah kita mengharungi kata apa, dugaan, cabaran, okey, kita punya nak buat inti ni. So maka dengan ini, inilah rupa inti kita yang kita dah masuk ke perisa. Okey, zoom in sikit supaya Kak Kia kita boleh nampak apa dia ni dalam belanga kita ni. Nampak? Okey, so inilah rupa inti yang kita perisakan, perasakan. Nampak tak segok lagu tu? Nampak tak isi-isi daging lah. Kita punya daun-daun, orang kata apa, daun-daun sup, daun-daun ketumbar kita. Barulah sama kata tokok-tokok tu berasa. Macam tu. Baru puas nak makan kan. Okey, buat sendiri puas. Kalau kata, Nana, saya ni tak makan lah tokong kering ni. Boleh tak nak buat benda lain? Boleh. Kalau kata hampa buat inti ni saja, okey, nak goreng dia saja pun boleh. Kan? Orang kata apa, celup-celup dengan telur, goreng sajalah. Dia jadilah bergedil. Macam tu. Nak bubur sumbat dalam ni boleh. Kakak nak buat orang kata apa, inti samosa boleh. Belilah orang kata apa tu. Orang kata apa, popia punya tu. Kering-kering tu nama apa? Kulit popia kan? Balutlah buat bentuk samosa boleh. Nak balut buat bentuk orang kata apa, popia boleh. Tak ada masalah. Kita buat dia, tak ada masalah. Ni sat lagi Nana nak bubuh dengan roti pula. Lagu mana pula? Takkan Nana makan roti pula? Boleh. Kita buat dia. Kita nak telan. Kita nak makan. Apa saja kita boleh buat. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. So, sat lagi kita buat juga dengan roti. Ayuh, lagu mana bentuk dia? Ayuh, jom. So, lah ni kita sumbat dulu. Masuklah dalam kita punya orang kata apa, tokong kering kita ni. Sumbat buh dalam tu. Lagu tu. Nampak? Bagilah penuh-penuh, padat-padat macam ni, barulah orang kata puas lah nak telan tu kan. Kali ngap saja, penuh mulut dah. Macam gitu. So, kalau kata nak buat sendiri ni, orang kata boleh buat macam-macam. Orang kata puas lah makan kan. Kadang beli ni, orang kata cara orang yang buat tu lah. Kita tak boleh lah nak komplain lebih-lebih. Kalau kita rasa kita nak makan nak lebih puas, buatlah sendiri. Nampak? Sumbat je dalam ni. Sat lagi kita goreng lah. Nak goreng dia lagu mana? Jom kita tengok cara dia sat lagi. Okey, so buat je. Alright, so dah untuk settle dah kita punya orang kata apa, tahu bergedil kita. Lah ni kita buat juga untuk roti. Lagu mana? Okey, so macam ni saja. Nana akan pakai cheese. Okey, nampak tak? So masak ni kan sebuah seni. Jadi kita reka-rekakan lah. Macam tu kan. So tak semestinya benda yang kita tak pernah cuba, kita tak pernah buat tu tak boleh. Kita yang nak makan, jadi kita inovasikan dia. Macam gitu. So bubuh lagu ni kan, kadang-kadang budak-budak ni dia tak makan kan tahu kering ni. Jadi kita buatlah macam gini. Lagu tu. Okey, so bubuh je inti dia. Buatlah macam ni. Okey, lepas tu balutkan dia. Nampak tak? Okey, balutkan dia. Sat lagi kita goreng lah. Sekali dengan kita punya tahu bergedil tu. Okey, so balut dia macam ni. Nampak tak rupa dia? So sat lagi kita celup dengan kita punya telur. Telur yang kita kacau buat macam telur dadar tu. Lepas tu goreng lah. Macam gitu. Okey, so jom. Kita buat je sampailah banyak mana kita nak makan. Kan? So kalau kata inti ni lebih banyak lagi, sayang kan? So boleh je inti tu hampa orang kata apa, buat jadi bergedil. Kan? Okey. Boleh buat frozen. Bila-bila orang kata rasa nak makan tu, hampa letak je lah. Hampa pergi masak je. Macam tu. Nah, boleh je buat frozen. Ni inti ni jangan duk buang lah kalau lebih. Okey, buat jadi bergedil. Buh dalam frozen. Nak makan kalukan ke? Barulah goreng. Celuplah dengan telur, goreng. Okey, so buat je. Sampailah hampa rasa tak mau telan dah. Macam tu. Okey, jom. Alright, so kita pecahkan telur sebab kita nak goreng dengan kita punya orang kata apa, tahu kering kita tu, tokong sumbat kita tu bersama kita punya roti kan. Okey, so buat je macam kita nak goreng telur dadar. Okey, so bubuhlah sikit garam bagi ada rasa lah sikit macam tu. So nampak tak? Simple je. Dah bubuh lagu ni. Okey, bolehlah sat lagi kita celup-celup-celup dan menggorengkannya. Okey, so jom kita tengok sat lagi hasil gorengan tu jadi lagu mana. Ayo. Nampak tak? Segak lah rupa kita punya tahu bergedil kita ni. Dah sumbat-sumbat lagu tu, nampak tak? Nampak meriah. Okey. So lah ni kita nak gorengkan dia. Mudah saja. Celup-celup. Lepas tu bubuhlah dalam belanga. Celup lagu ni kau ai. Nampak? Celup-celupkan dia. Macam tu baru boleh gorengkan dia. Okey. So nampak? So dah celup ni masuklah dalam belanga yang panas meleguk ni. Nampak? Buh dalam belanga lagu tu. Okey. Api jangan terlalu panas lah. Okey. Sebab apa? Sebab takut sat lagi telur bahagian luar ni hangit. So bubuh sahaja. Kalau kata kakak buat 50 ketui, gorenglah 50 ketui. Okey, so sat lagi kita buat roti pula. Step yang sama saja. Okey, buat benda yang sama saja.
So akak-akaknya kan sambil-sambil menggoreng tu, okey, alih-alihkanlah dia. Okey, bagi semua bahagian tu masak kan, alih. Tengok okey, bahagian mana tu yang putih-putih lagi tu, biar dia masak dulu. Nampak tak macam tu? Jangan ralik, jangan sampai terhangit, sebab telur bahagian luar ni dia sensitif lah kalau kita duk ralik, jadi legam lah. Okey, alih saja dia bahagian mana yang tak kena lagi. Macam tu, sekali lagi kita angkat lah. Agak dah masak tu, sekali kita angkat. Jadi alhamdulillah masak dah lah kita punya tahu bergedil tu. Boleh angkat dah lah. Kan letak lah. Okey, kita punya tahu bergedil ni. Macam tu. Okey, so rupa dia tera-tera macam ni lah. Lagi tu. Okey, so insya-Allah lah Allah bagi sedap. Okey, angkat je, goreng sampai siang. Sat lagi kita nak buat lah kita punya kata apa, pencicah dia. Okey, dia kalau makan lagu ni saja pun boleh, tapi kalau ada pencicah dia lagi padu lah. Okey, kita nak buat kita punya cabai kicap sat lagi. Okey, goreng dulu bagi siap. Sat lagi kita pergi prosah lah cabai kicap kita tu. Lagu mana nak buat dia? Ayuhlah kita lihat bagaimana caranya. Okey, jom. Untuk goreng kita punya roti pula sama je. Buat step yang sama, celup-celupkan dia, masukkanlah ke dalam kita punya belanga. Nampak tak macam tu? Goreng je. Okey, celup-celup, goreng. Okey, so macam itulah rupa dia. Lagu mana kan? Okey, so panas-panas dia kena memang terangkat lah dengan cheese dia pula kan. Orang kata apa? Meleleh-leleh tu, sat lagi kita koyak tu sama naik lah dia punya tarik tu sampai ke rumah sebelah. Macam tu. Okey, so jom goreng je dulu. Alright, so roti kita dah settle. Okey, sambil tu boleh juga. Kalau kata tak mau bubuh dalam apa-apa, buatlah dia jadikan macam bergedil. Kan, celup-celup dia. Lagu tu, okey, lepas tu goreng. Macam tu. Kalau hampa nak buat frozen, hampa janganlah celup tepung lagi. Hampa buat je macam ni, lepas tu bubuh dalam frozen. Nanti kalau nak makan, baru celup dengan telur, barulah goreng. Lagu tu. Kan nampak tak mudah? Boleh buat banyak benda kok Kan nak bubuh dalam kulit popiah, nak buat jadi samosa, boleh belaka. Nampak jimat kan? Buat satu je benda tapi boleh jadi banyak benda. Lagu tu. Okey. So goreng je. Bolehlah buat untuk jadi bergedil. Okey, lah ni kita nak buat kita punya orang kata apa? Cabai kicap kita. Okey, mudah saja. Pakailah bawang putih, bawang Melaka. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu. Okey, bawang Melaka pula. Cabai Melaka. Okey, campurlah hijau dengan merah supaya lebih pedas. Barulah berasap pungkok-pungkok. Okey. Tapi terpulanglah kalau hampa jenis tak tahan pedas, jangan lebih banyak. Okey, bubuh je semua. Kita nak blend. Kita nak buat kuah dia. Dan Nana akan pakailah kita punya ni. Nampak tak? Bahagian bawah ni, kita punya ketumbak ni, orang kata akak dia. Blend sekali. Barulah sat lagi rasa dia, dengan bau dia lagi wangi. Macam tu. So, bubuh lagi kita punya gula. Nampak? Gula agak-agak lah. Sat lagi hampa boleh ejah lagi lah. Okey, lah ni kita bubuh dulu setakat mana yang kita rasa nak bubuh. Bubuh ayam asam sikit, ayam limau kita ni. Okey, bubuh sikit. Lepas tu kena bubuh kicap. So blend je semua. Sat lagi apa ejah nak rasa dia, apa yang kurang, apa yang lebih. Okey, jadi sat lagi kita blend. Dah bubuh lah sikit kita punya cuka. Bubuh sikit je. Macam tu. Nah, okey. Macam tu. Nah, okey, jom kita pergi blend dulu bagi hangus. Bagi halus lumat dulu. Okey. So jom. Alhamdulillah bahan blend kita dah siap. Jadi kita masukkanlah ke dalam belanga. Masak sikit lah cabai ni. Supaya orang kata apa, boleh tahan lebih lama. Macam tu. Masakkan dia sikit. Okey. So sat lagi bolehlah kita hidangkannya. Okey. So settle. Okey. Kalau kata hampa buat cabai ni, boleh buat je banyak. Boleh je nanti nak makan dengan bihun goreng ke kan. Nak buh kat nasi goreng ke. Boleh. Tak ada masalah. Okey. So jom. Alhamdulillah. Siaplah kita punya rupa sambal kicap kita. Nampak dah lagu tu. Likat, pekat, elok, hitam, legam. Nampak segok. Macam tu. So bolehlah nak cicah dengan orang kata apa? Cucuk pisang pun boleh kan. Tak ada masalah. Boleh belaka. Buat lagu ni, buatlah stok kat rumah. Boleh makan. Nyicah lah dengan apa pun. Okay, so jom. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya tahu bergedil. Okay, bersama kita punya roti yang kita dah sumbat kita punya inti tadi tu. So insya-Allah lah Allah bagi sedap. Okay, bersamalah kita punya cabai kicap lagu tu. So lagu mana rupa dia, nampak tak macam itu. Okay, bersama kita punya cabai kicap tu likat padat, memikat. Okay, memang mantap. Okay, so hampa kena try. Boleh buat lah. Okay, di rumah dan bersama kita punya roti yang kita dah bubuh segala cheese tadi tu. Lagu tu nampak tak? Dia juicy di dalam.
dalam. Macam gitu. Okay. So bolehlah nak menyicah dengan cucuk pisang kau. Lepas ni nak makan dengan bihun goreng kau boleh. InsyaAllah Allah bagi sedap. Okay. So apa? Try lah no. Okay. Jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik whole kampung. Lagu mana pula nak buat kita punya tahu bergedil, kita punya apa cabai kicap berapi pungguk-pungguk lagu tu. Okay. So bolehlah nak try buat menego kau, tak ada masalah kan. Nak buat duit sampingan, letak di kedai-kedai kuih, bolehlah buat lagu ni kan. Nak buat ataupun kata nak buat kenduri kendara, nak jamu orang untuk cuci-cuci mulut makan, boleh. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Masak apa Okay. So insyaAllah lah kita jumpa lagi. Okay. Kita nak buat eksperimen dekat kita punya tetamu. Kita bagi dia rasa sikit kita punya masakan yang special yang kita dah masak berjam-jam kan. Okay, so cicah. Lagu mana rasanya? Sedap. Mantap. Boleh buat menego. Jangan tak menego. Jangan tak buat. Jangan tak menego. Alright, so kita bersama dengan kita punya eksperimen yang kedua. Habang Muan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang sebab dah. Tak boleh, tu kira sikit tu. Dia sepatutnya penuh tu. Sebab nak tunjuk kat depa kata likat, pikat, memikat tu. Nampak? Lagu tu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Lagu mana? Tak lah tu. Tak. Tapi pedah. Tak seram kau mana? Dah. Bahaya tukang masak ni bahaya. Okay, so lah kita bersama pula dengan kita punya eksperimen yang sweet comel-comel ni. Okay, abang comel kita lelok. Okay, so try makan pula roti kita. Macam tu. Apa kata anda? Sedap. Try cicah sikit. Okay, rasa tengok macam mana kuah dia. Rasa sikit. Alright, okay, rasa. Memang apa? Memang padu. Abang kat kawan-kawan. Sedap. Okay, jangan apa? Jangan lupa try. Try ya no. Okay, alright. So apa? Tadi ni Nana lupa nak presentation dia tu. Sepatutnya dia kenal lagu ni. Zoom in sikit. Lagu ni. Cucuk cabai lagu tu. Baru betul. Okay, so thank you so much. Okay, yang dah join Nana punya YouTube, dah subscribe. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dah di next video. Masak apa Okay, so jom. Bye.